Dia beli air kan? Dia beli air tak? Hai, what's up guys? Assalamualaikum. Kali ni aku bawa korang pergi pasar malam dekat Cameron Highland. Korang wis berincang. Pasar malam ni setiap hari Jumaat dengan Sabtu je, daripada pukul 3.30 sampai pukul 11.30 malam. Korang datang lewat sikit lah, tidak nanti yang tak jadi pasar malam, pasar siang. Lepas tu rahsia kat sini, kita orang pergi jangan pergi time cuti sekolah. Kalau pergi cuti sekolah, mak daripada bawah nak ke atas tu, walaupun 5 km 45 minit 1 jam sampainya. Tapi kali ni bukan cuti sekolah, sekejap je sampai. Lagi satu aku nak recommend, kalau korang masa malas nak elak jam tu, korang stay je hotel yang paling berdekatan dengan ni. Turun bawah je dah sampai dah pasar malam ni. Sebab siang tu kalau korang nak pergi jalan-jalan tak jam sangat. Malam ni kat pasar malam ni je yang jam, yang lain tak jam. Kat sini meriahnya macam-macam ada. Makan ada, korang nak beli buah-buah ada, sayuran ada, pokok ada. Tak macam pasar malam yang kita selalu pergi tu. Lepas tu kat sini kau boleh lagi bargain lah. Kalau nak beli benda yang macam souvenir, nak beli pokok, nak beli madu ni semua ni, kau boleh nego-nego. Kau tengok lah video ni macam-macam lah. Jambu, jagung. Jagung ni ada banyak kedai. Dan kedai dia kau kena pandai pilih. Ada yang murah, ada yang sederhana murah, ada yang tak murah. Okay, aku nak bagi tahu korang rahsia nombor 2 pasal parking. On the way naik atas bukit ni ke arah pasar malam ni, dia ada 2 lane tau. Lane kanan dengan lane kiri. Lane kanan ni jalan sentiasa jam sebab orang nak masuk parking. So kau jangan masuk lane kanan, kau masuk lane kiri tu, menuju ke atas sampai second lorong. Lorong pertama tu yang ada orang nak masuk parking tu. Lorong kedua ke kanan tu dia mengarah ke shop lot. So kau masuk lorong nombor 2 tu. Lepas tu lepas kanan, kau kanan lagi. Bila dah kanan, nanti ada simpang ke kiri. Kau masuk simpang kiri, lepas tu baru kanan. Kat kanan tu kau nampak orang semua masuk parking yang berbayar RM3. Kau jangan masuk lorong tu. Kau masuk ke kiri kawasan perumahan. Kau carilah parking kat situ. Percuma je, jimat duit kau RM3. Dah boleh belanja aku RM3 nanti. Kat sini kau tengok sayur-sayur fresh. Ini aku beli ni apa nama ni, cactus. RM10 dapat 5. Kau kena pandai cari. Dia ada yang RM10 dapat 3, yang besar sikit. Nak aku beli ni untuk adik-adik dia. Lepas tu kita orang beli tomato lagi. Macam-macam lah korang nak beli kat sini. Semuanya fresh-fresh lah. Yang pelik-pelik pun kita try juga. Itulah kalau korang tak rasa, korang akan rasa rugi pula. Baik korang beli, korang rasa benda-benda yang korang tak nak merasa kat sini. Contohnya macam buah ni, buah cinta sayang. 1 ikat, 2 ikat RM15. Banyak sangat. Aku kau takut sangat kalau benda yang tak pernah makan. Depan sikit ni ada jual 1 ikat ni RM3. Aku beli 2 ikat RM5. Buah dia not bad juga, sedap juga. Rasa macam peach campur buah dia 5. Ada biji-biji dalam tu. Ni dah ada cactus yang aku sebut kau tadi tu. 5-10 RM. Satu dah mati, dah aku bawa KL. Habis, no more finish. Dia ada cara menjaga dia. Kau dengar Apek ni cakap apa? Air siram sampai bawah dia punya bawah pasu, dia akan keluar air. Okey, jadi kotak ambil keluar air. Itu siram, tak mau spray ya. Tak mau spray. Okey. Ngerti. Macam tu cara dia. Korang ni kalau tak belajar juga tak tahulah. Apek tu muka memang macam orang punya muka. Ni aku beli buah Cameron, buah apa ni, apple dia ni dia kata sedap, rangup, manis. Aku rasa macam timun dia. Korang nak try lah. Madu ni beli juga. Bagus juga madu ni. Ada madu yang macam gula-gula, petak-petak tu. Dia bagus untuk orang sakit tekak, ada tonsil, orang yang suara-suara serak basah. Nak pergi karaoke tu nampak. Itu aku beli tu. Ini baru malam pertama kita orang. Habis je pada pasar malam, kita pun balik rumah, tidur, check in. Besok pagi tu bangun-bangun kita terus pergi strawberry farm.
Nak masuk sini tak ada bayar. Cuma korang kena bayar 100 gram RM6. Strawberry aiskrim ni dia terbaik. Dia lagi padu, pekat, sedap. Memang sedap daripada pasar malam. Kalau kau tengok video yang mula-mula tu, anak aku beli tu RM7. Tapi dia tawar dilute letak air kot. Kat sini dia punya aiskrim tu wajib beli. Kau jangan beli sikit, belilah 20-30, bawa balik bagi saudara mara, kawan-kawan. Aduh, kedekut lah korang ni. Lepas tu bila kau sampai sini, kau petik. Petik sekali lagi boleh petik. Dia kalau yang besar merah tu, tu dah manis sikit lah tu. Kalau ni dia akan hitam sikit, dia pelik. Itulah, ambil benda pelik-pelik kan dah jadi cacat. Dia yang syok kat sini, kau boleh tengok benda-benda ni kan, semuanya fresh. Bau wangi, udara nyaman, sejuk. Hari kedua kita orang kat Canberra ni, kita tak rushing sangat lah. Kita santai-santai sebab malam ni boleh pergi pasar malam balik. So kita orang survey-survey, tengok pokok-pokok bunga, mana yang cantik, mana yang murah. Kalau murah boleh beli, tak murah beli kat pasar malam. Lepas tu kat sini pun boleh nego sikit. Janji korang kena pandai cakap. Kat sini pokok cili, nak pokok cili ketot ada, cili gemuk, macam ni pun ada. Ni kau nak kunyah ni pun sedap. Lepas tu kita orang pergi ladang teh. Ini memang pagi-pagi kau datang sini kan, memang fresh. Kita parking, kita jalan kaki naik atas bukit ni. Lepas tu kafe. Ini nak breakfast lah ni, makan scone dia. Kat sini famous scone dia. Tapi kau nak makan apa-apa pun boleh juga. Ni aku tunjuk korang harga kalau kau nak pergi ke ladang teh tu masuk. Kalau budak-budak free, kalau orang dewasa RM4. Kalau korang malas nak naik bagi pun ada. Satu kepala RM20. Satu kepala tau, bukan satu bagi. Kalau budak-budak baru RM12. Kau kira anak beranak, kalau 20 orang tak kaya diorang ni. Dalam itinerary korang, ladang teh ni wajib korang kena visit. Korang kena pergi, korang kena tengok, korang kena jalan-jalan dan makan kat sini. Ni skon dia. Skon dia tak ada lama sangat, 2 ketul macam ni pun RM18. Sekali dengan punya butter, dia punya creamer, sekali dengan dia punya strawberry. Sedap boh. Wajib boh. Dia punya boh sedap boh. Tak macam yang biasa punya skon boh. Kalau kau tak makan ni, baik tak payah datang sini. Kalau kau datang sini wajib makan ni. Kalau kau datang sini makan benda lain, kita bukan geng. Kau tengok, aku ambil, aku ngap. Sedap boh, memang sedap. Lepas makan diorang apa lagi, pergi tawaf lah satu kebun ladang teh ni. Aku tak boleh pergilah, biasalah. Aku kan cameraman, so aku ambil daripada jauh je lah. Lutut ni pun dah tak kuat sangat. Yang si kecil baju merah tu Rania Umaira nama dia. Bagus budak ni. Setiap 5 saat dia datang Lam salam je. Ni kakak dia. Ni Raisa Umaira dengan Syasha. Bagus diorang ni berjalan berpeluh-peluh. Jarang kita tengok budak-budak macam ni berpeluh-peluh. Pancit dah dia. Sian dia. Tu nampak tu, semua pancit. Habis tidur dah. Dengan rumah-rumah sekali tidur pegang atas cenggoh. Comel je. Ada jalan jam ni, kita dah lapar baru lepas selesai. Sampai ke atas ni kita kena kopi dulu. Kita kena kopi sebab ni lah, biasalah ada buy one free one untuk first time pakai. Tahu-tahu ni diorang pula pun dah makan, dah bangun. Sini sedap makan sini. Korang beli tapi korang kena masak sendiri atas tu. Nampak macam ni . Okey, yang makan-makan tadi kita orang dekat Cameron Centrum. Sekarang ni kita orang kat Tanah Rata. Nama dia Tokyo Town. Kat sini pun korang wajib pergi juga. Dulu tak ada, sekarang ni dah ada. Apa lagi, bawa lah family korang datang sini. Boleh jalan-jalan, boleh makan dan makan lagi. Kat sini nak sewa kereta untuk jalan-jalan dalam ni pun boleh. Tiba-tiba teringat satu lagu Tokyo ni. Korang dengar lagu ni sambil menikmati keindahan apa ada dalam ni. Okey.
Okey, panjang sangat aku crop lagu tu. So ni dah penghujung dah ni. Ni Cik Yazid dengan family tengah makan. Lepas makan tu kita orang pergi pasar malam, tapi kita orang tak ambil video dah. Bosan dah kalau tengok ambil video tu kan. So kita orang tapau untuk malam tu. Ni the next day tu, hari ketiga kita orang pergi cari breakfast. Kat sini korang wajib kena makan nasi lemak strawberry. Kalau korang nak makan sini, korang always Kampung Taman Sedia. Dia dekat area Tanah Rata juga. Ada bukan nasi lemak aja, laksa Johor ada, lontong ada, nugget ada, macam-macam ada. Korang pilih je lah. Yang makan nasi lemak ni 2 orang aja. Aku rasa jamal-jamal lah sambal dia tu. Itu je lah takat ni. Assalamualaikum.